Okay, Assalamualaikum guys. Saya tunjukkan skop kita lah. Kita dah siap lah. This is our last day. First floor renovation works dekat Gamuda Cove. Ni ruang tamu atas. Okay, kipas gantung 5 feet extension. Okay, master bedroom, kipas, lampu. Okay, lampu kita pakai yang 24 watts daylight. Okay, kipas ni jenis kiln. Kiln. Ni pun elok juga kipas ni. Okay. Ni L-shape wardrobe. Atas ni okay, 2 level punya ruang okay, ini 2 level punya hanger. On this side okay, the single level lah untuk gantung baju yang panjang-panjang lepas tu drawer kat bawah. Okay, ini bilik master bedroom dekat corner, just in front of the toilet. Okay, before that kita ada alihkan switch ni, switch socket ni daripada belakang ke sini. Tandas kita pasang lampu. Okay, very spacious. Okay, tengok 2 bilik lain pula yang untuk bilik dekat first floor ni. Ni this is the first room. Okay, pandai the kipas ni okay, dia punya colour cantik actually. Alright, tandas basically sama lah. Banyak yang saya perasan sekarang ni tandas diorang buat colour 2 tone lah, cantik. Lepas tu yang saya perasan tandas banyak orang pakai 1x2 ni, 1x2 punya tile, 1 kaki kali 2 kaki. Memang cantik. Okay, alhamdulillah finally siap juga. Alhamdulillah. Nampak tak bergoyang pun guys. 5 kaki punya rod extended from the ceiling. Ceiling ketinggian 16 kaki. Okay, itu sahaja.